kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi acara bersama pegawai tangan kiri dan kanan, tuan-tuan dan puan-puan dan yang dirahmati Allah sekalian. Yalah, yang kanan-kanan ada kan, kiri selain pada yang kanan itulah. Alhamdulillah, seronok bila saya sampai ke Dewan ni, tempat bersejarah ni kan, saya datang ramai. Sampai tengok ramai tu seronok. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Dan alhamdulillah, ke mana-mana juga yang saya pergi, saya perasan satu perkara, kita maintain prinsip kita, itu yang penting, iaitu prinsip mempertahankan tempat duduk belakang. Itu ada satu perkara yang biasa berlaku. Dan harus diingat, walau apapun yang saya katakan di hadapan ini, mereka akan kekal duduk di sana. Jadi dia akan beranjak, dia gelak-gelak, wah dia katakan kita lain, tapi dia tetap tak bangun. Tengok kan macam mana pula kan cakap, wah tadi pun yang muncul, sebab ada macam-macam faktor. Sebab belakang ni senang kan, kalau kita keluar tak perasan. Antaranya lah, antaranya. Tapi bukan orang sini lah, tempat lain juga. Ada yang nak cari pahala lebih, dia menyambung nyawa. Dia menyambung nyawa dengan memanjat naik lebih tinggi, naik tiga atas. Itu menyambung nyawa tu ada kalau apa-apa hal tu maknanya pahala lebih sikit lah. Langkah bawah ni benar agaknya lah kan. Jadi alhamdulillah hari ni kita berbicara tentang soal hijrah. Saya tadi dikatakan saya takut bila MC cakap lebih, rasa macam alamak tak terbawa rasa kan. Tapi bila disebut tadi mula nak jadi Kuala Pilah, tiba-tiba lahir kat Jempol kan, pelik tak? Semua tinggal lagi. Dulu saya lahir kat kampung Aidil Dali, Batu Kikir, Jempol. Cuma dulu orang bila sebut Batu Kikir, dia ingat Kuala Pilah. Dia anggap Batu Kikir tu Pilah. Itu yang ada sebut Pilah, ada sebut Jempol, tak salah mana-mana kan. Yang penting Wali 9 lah. Saya cubalah cakap KL. Saya cuba ya. Jadi takut tak faham kan, takut faham lah kan, mana polik-polik mana tu kan, nanti saya adjust lah balik kan. Kenapa cerita apa dah hal ada kisah, kenapa kan, kenapa saya tahu bila saya tanya dia pun ada kisah, saya tahu tak kan, bila saya tanya pun dia pun tak kisah kan. Jadi ada yang datang sebab ni lah, ada yang datang sebab dia masih kena masih ada ke syarat yang 7 hari khusus masih ada. Tak adalah, tapi maknanya tak wajib lah kayaknya. Tak wajib lah datang hari ni. Tak dapat kau jawab dah. Tak wajib ke? Tak, alhamdulillah. Ada yang wajib kok, maknanya tu bos dia lah. Mungkin department dia lah tu wajib. Jadi sinilah tempat yang paling bersejarah saya datang tu, sebab saya bila ada bawa contoh, ingat tak saya bawa contoh pasal komunikasi, sampai tengok dalam YouTube macam mana ada orang dekat dalam dekat pijen lah yang dia jaga nombor. Saya masa tu mesyuarat kat bahagian isyarat, kat bawah bahagian bawah tu ada jaga nombor. Banyak tahu lah, pakai jubung, blazer, free hair sikit. Saya masa tu datang dengan asisten, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ni cik, ada apa-apa boleh saya bantu? Langsung terlupa urusan. Tu MBPJ lah, MPJ ni lah sampai. Ya Allah, apa-apa. Orang kena belajar komunikasi. Dia cara senyum dan cara dia bertanya tu terpancar keikhlasan pada hati dia, yang membuka hati orang berurusan di MBPJ, malahan berurusan dengan dirinya sendiri. Faham tak? Ada apa-apa boleh saya bantu? Ya Allah, apa hal dan kita datang sini kan, terlupa. Tanya asisten, apa saya datang? Terus kita mesyuarat lah dekat. Oh, okey. Ada mesyuarat dekat. Okey, sila ikut saya ke mana juga sanggup kita. Komunikasi kan. Sampai ke atas tak tenteram bila meeting, tak tenteram. Lama lagi ke meeting, kan lama takut budak tu orang pergi minum kat lama. Takut macam tu lah kan, macam tu sekali lah. Tak berkuasa. Sebab saya pernah handle team building sebab untuk lembaga Asia dalam negeri. Dia masalah kan, lembaga Asia dalam negeri ni diceritakan saya tak cerita lah, tapi ada masalah lah. Dia kata ada satu masalah, iaitu setiap kali ada kan job rotation, macam kita di majlis ni kurang silah kan.
Tapi macam dia buat job rotation, kena sampai dia dapat surat, dia kena bertugas di kaunter, dah mula dia mengagam. Ada yang tak surat, tak dapat lah apa semua. Lepas tu doktor dah nasihatkan tak boleh stres-stres semua macam tu lah. Kan? Jadi sebab apa tahulah lembaga hasil, orang di kaunter tu kebanyakan mengamuk ya. Di MPJ pun ada kat lah, cuma tinggal lagi dah biasa kan. MPJ dia macam makin pun biasa. Segala MB, MP ni biasa. MD lagi lah. Bawa parang. Memang di daerah tu. Bawa parang. Jadinya dia ambil parang tu. Bang tu. Kau tahu tak aku siapa? Mak dia punya parang. Dulu jalan Pilah ni ada duit main tu. Dia buruh buat jalan je KR dulu. Kalau tak ada jalan tu kau tak boleh lalu. Tu betul tak? Rumah dia punya belagak. Dia marah sebab lampu dia kena ngampek. Parang buat apa? Dah biasa kena marah kan. Jadi dia orang tu tak biasa. Bila dia orang tak biasa tu semua yang tak nak lah, apa semua mengamuk pasal cukai tiba-tiba kena potong banyak apa semua macam tu lah. Jadi isu itu kan. Jadi maknanya kuasa komunikasi. Tapi mana cerita pasal tu lah. Bila sebut pasal bicara hijrah pada pagi ni, lebih kepada melihat apakah betul-betul hijrah. Apakah kaitannya dengan padahal ada berkisah. Lebih kepada perubahan diri kita. Kadang-kadang kita mengkisahkan benda yang tak sepatutnya kita kisahkan. Dan kita tidak pula ambil kisah untuk benda yang sepatutnya kita kisahkan. Oh lama. Kata-kata Samsul debat pada hari ini. Ya, kan? Ada yang tanya kenapa Samsul debat? Kenapa Samsul debat? Bukan sebab penglibatan pada debat tu pun. Sebenarnya memang betul lah saya terlibat dengan debat dan pidato. Cuma punca saya sekali kalau ceramah dekat Surau Puncak Setiawangsa KL. Saya minta ceramah kat situ. Lawa betul, rumah besar-besar situ, rumah Puncak Setiawangsa orang kekaya lah. Surau naik bukit tu sikit. Lawa surau, lawa standard masjid dalam surau tu punya lawa. Saya tengok dia punya apa? Ada satu dinding tu dia buat pakai kaca, kat situ dia buat tulis pengumuman tau. Pakai kaca, tak main lah whiteboard. Sampai tu saya tengok carta organisasi kan. Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Tan Sri, Datuk Sri. Tak ada batu inci kat situ dah. Comel lah awak tengok kan, langsung saya masuk dalam kereta, dia tengok nota kan salah dia cakap kan. Rupa-rupanya penganjur tu terlupa nama saya. Dulu kalau saya berceramah, dia akan perkenalkan saya Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, macam tu je. Jadi dia ni dah terlupa, dia jemput saya, siapa nama penceramah tu? Samsul apa? Tapi dia debat-debat dah. Langsung dia tulis penceramah malam ni Samsul debat. Itu mula. Itu mula. Lepas tu sampailah beberapa majlis yang lain dah Samsul debat. Dan harus diingat, Samsul debat tidak ada kaitan dengan Aida Jebat. Kan? Ingat tu? Jangan menyebar-nyebarkan, memandai. Kita dah masuk minit yang ke-20. Minit ke-20. Percaya tak? Betul tak saya cakap? Dia masih tak bergajak duduk belakang. Selagi kau tak duduk depan ni, dia sobot dia letak. Duduklah depan sana kan. Ni galak tak apa bondo kan. Duduk depan. Mana depan ni? Setiap kali pun mesti minta tolong penuhkan depan. Semua majlis itu prinsip benar kan? Aduh, orang tak yang ni saya faham sebab dah ada orang booking tempat lain juga. Seperti kalau ni tak. Kalau ada dongki, ayo. Nampak tak? Dah mula dah nampak orang ajar. Asal tu tepukkan. Saya pun ingat saya kan, saya ni kau musik tau. Kadang-kadang saya tengah ceramah, tiba-tiba ada orang baru masuk kan. Dia masuk, saya fikirlah tadi ceramah saya. Dia pun dalam hadapan. Wah, baru mula kan. Wah, ni sarapan ni. Dah balak awak dah. Okey. Tapi malam tadi paling sonok saya ceramah. Sebab malam tadi saya ceramah kat masjid Batu Kikir. Buat pertama kalinya. Mungkin sebenarnya kalau TV tu aku panggil dia pun kan. Contoh lagi orang kan. Tapi sonok malam tadi jumpa orang kampung. Wan-wan semua datang. Paling sonok tengok orang tua tau. Kita baik-baik dengan orang tua, banyak untuk dia macam mak kita. Kadang kita asal kira sesiapa.
Untung sambut macam mana? Timbul macam. Tu sambut timbul, tu mati tenggelam. Tahu tak? Jangan baik-baik, tak tahulah nak darah lawa. Contoh kan mana tak tahu kan. Tak faham taklah. Jadi bila sebut pasal hijrah, perasan tak? Tiba-tiba kita tengok dah 1438 hijrah. Tiba-tiba, perasan tak? Perasan tak? Macam baru lagi itu. Lah, saya terasakan macam baru semalam yang 1411 kat kalender rumah mak saya tu. Ingat tak? 1411, 1410. Tiba-tiba dah pek boleh 38. Tu tandanya apa? Tandanya apa? Dah tua. Sampai yang mana jawab? Tu tandanya masa cepat berlalu. Tak ada cakap macam tu dah, memang dah tua. Cadang ke macam mana pun kalau tak letak kat muka aku tu cecenia tak bangun dah, memang dah tua. Ni macam ni. Lu putih. Bola putih kan. Nek loyo dah tengok ikan tu. Ya. Kata orang cakap loyo pun kayo lah. Dia biar dia kayo ke semonggah segitu. Ya. Dia macam ni tau. Dia kira macam ni. Orang yang tak cantik, orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik. Orang tu tak cantik dan dia rasa diri dia tak cantik, maka orang ni cantik. Kesimpulannya, orang tu cantik rasa diri dia cantik, maka orang ni tak cantik. Orang tu cantik tapi rasa diri dia tak cantik, sah cantik Nala tak cantik, rasa diri cantik. Boleh bayang tak buruk kan? Pak, saya bagi perlambangan jam tu ya kan? Pak, faham kan? Tanya diri gitu. Itu sebabnya kalau cakap lawan nyawa, mana ada ni semua Allah Ta'ala. Mana dia rasa cantik tapi Allah Ta'ala bagi. Pak tak kan? Orang lelaki, kita teruskan peranan kita sebagai manusia paling jujur dalam muka bumi ni. Betul lah orang buat kan, betul kan? Orang lelaki paling jujur dalam penipuannya, kena faham. Orang lelaki terpaksa begitu sebab kalau tidak dia akan banyak menyakitkan hati isterinya. Bang, cantik tak bang? Cantik tak? Ya Allah, cantik. Pakai apa pun cantik. Puan nahan dalam hati. Ya Allah, tak daya dah tengok ada. Tapi kita terpaksa cakap macam tu, tahu tak? Terpaksa cakap macam tu demi nak jaga hati. Kan? Nampak? Itu sebabnya kalau orang perempuan kat mana dia jaga? Awak tak mau pakai ni. Jadi hal apa? Abang kalau cari hal pakai. Tengok, tak jaga langsung hati kita. Kena ingat tau. Bila tanya balik kenapa kita cerita pasal hijrah pada hari ni, boleh tanya balik. Hijrah kita cerita ni nak ambil kisah siapa? Kisah siapa? Kisah Nabi kita kan, dulu-dulu kan, kisah Nabi kita. Yang mana bila sebut pasal hijrah, kita tengok basic dulu. Di dalam surah An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard murawaman katsiran wa sa'ah. Yang bermaksud barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Okey, satu. Kalau dia berhijrah, dia berubah tempat, pergi ke satu tempat yang lain, maka dia akan nampak betapa bumi ni, hijrah ni luas dan rezeki yang Allah Ta'ala bagi banyak. Dia tu satu. Kita boleh tengok benda ni, ayat ni daripada aspek penghijrahan geografi, tempat ke tempat lain. Macam Nabi daripada Mekah ke Madinah, boleh tengok. Mungkin juga boleh tengok dari satu tempat ke tempat lain. Itu sebab kalau kena pindah jabatan, jangan mungut. Perangai kita tak tahu kenapa. Dulu waktu interview je tengok macam mana. Kita ni kerja ni teruk ni. Biasa penunggu dega kerja memang menggugut orang. Macam ni. Ni betul kan kerja di sini teruk ni, tak pernah cakap awak beruntung tau interview dengan kita sebab kerja sini memang senang. Awak tak kerja pun tak apa. Memang kan tak ada. Memang tak ada semua.
Cerita kerja teruk tu, ambil PJ ni memang kerja sampai tengah malam. Kadang tak balik pun ada. Saya dah awak balik. Saya dah biasa kerja kilang tu, kadang pada 2-3 hari tak balik. Memang ada punya jawab kan. Dia punya jawab bak kan. Jadi kalau kita nanti banyak macam kerja, kita kena buat. Suruh ni kita kena buat. Tak apa, saya nak. Saya seorang yang akan ikut apa juga arahan pihak atasan. Bila kena pindah, buat surat. Saya tak dapat, mohon rayuan jangan pindahkan saya. Mohon ni. Kau cakap tu macam mana? Nampak tak? Sebelum dapat kerja dengan dapat kerja berbeza apa yang lain tu. Sama lah macam kahwin. Belum kahwin macam mana janji dah. Bodoh kan. Lelaki sering tertipu dengan benda tu. Saya terbalik menjawab tetap menjawab. Kan mentang-mentang ada ramai, itulah keadaan kan. Dia tengok orang perempuan dia bersatu hati tu nampak. Dia ramai, kemudian dah ada dia punya halaqah, dia nampak ada grup dia, nampak dia duduk grup dia. Lelaki dah lah tak ramai, bersepah atau atas dia senyap ada. Macam mana nak padu sokongan tu lelaki, nampak tak? Kan? Jadi mana dalam cerita hijrah tu pula, dan Nabi sebut apa lagi pula? Nabi pula bersabda, Nabi kata, barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan duniawi atau kepentingan wanita yang dinikahi, maka manfaat hijrahnya pun sesuai dengan apa yang dituju. Makna kata, apa yang paling baik sekali? Kalau tengok hijrah Nabi, kenapa Nabi berhijrah? Nabi kalau ikutkan waktu duduk di Mekah tu, Nabi dah mula dapat pengaruh. Nabi dah mula ada pengikut. Tapi bila perintahkan Allah supaya berhijrah ke Madinah, Nabi pergi. Sebab Allah Ta'ala suruh. Lillahi Ta'ala. Sepanjang perjalanan bila Nabi pergi ke Madinah, tidak sekali pun Nabi menoleh ke belakang. Maksudnya, macam payah pula. Tak ada. Nabi teruskan perjalanan. Kan? Sampai ke satu kampung, alamak, siapa lah nama kampung tu. Punya riang penduduk tu menyambutnya. Tu yang keluar lagu tu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Pernah dengar tak tu? Biasa kan mari kalau pertandingan, ada pertandingan yang departmennya nasyidnya. Sahabat saya dah kembali ke rahmatullah semalam kan. Apa Saleh Idris kan. Pagi tadi ke semalam? Malam. Sama tim nasyid dengan saya semalam tu. Sama sini. Bawa rambut azan dengan dia bagi. Bawa rambut azan. Dulu masa sekolah agama nak bawa rambut dah poli. Yang bawa rambut azan. Lah dia bawa azan yang ini. Contoh lagi kan. Sebab bila azan kan lintas langsung sampai asrama perempuan. Dulu lah. Dulu. So kita baca kan. Dah perempuan tanya, kau yang azan kita ni? Tak ada lah. Cik macam tu lah kan. Muda lagi dia. Dia baru mungkin kalau dia meninggal maknanya umurnya 40. Kalau dia senior saya lah. Belum 40. Jadi makna kata, tadi kalau yang terbaik ni kalau sebut pasal hijrah, hijrah kenapa? Hijrah kenapa? Allah. Sebab Allah suruh maka dia buat. Dan kita ni pula kadang-kadang bercakap tapi tak buat. Kalau kerana Allah, kalau kita buat kerana Allah ni ayat. Apa dah ada kekisah. Allah Ta'ala suruh, pedulilah apa orang cakap. Yang jadi apa dah hal dengan ada kekisah ni cerita pasal orang. Semua berkait dengan manusia. Aku dengar orang ni cakap kau macam ni. Ada kekisah ayat kan. Orang ni mesti berkait dengan manusia lain. Ingat apa benda yang kita buat jangan sabit ke orang, biar sabit kerana Allah. Itu paling salah. Kalau hidup tak ada tujuan sekalipun, kerana Allah lah yang paling baik sekali. Kemudian Nabi juga sebut hadis Nabi, inna a'malu binniat. Biasa kita dengar ayat tu kan, inna a'malu binniat, inna a'malu binniat. Segala perbuatan sesuatu amal tu bermula dengan niat. Kenapa Nabi sebut hadis ni? Kenapa Nabi sebut ayat ni? Nabi sebut sebab pada ketika hijrah tu bukan semua ikut Nabi sebab Allah. Tak. Ada seorang pemuda ikut Nabi pergi hijrah sebab ada seorang perempuan dalam grup hijrah tu dia suka. Dia suka kat perempuan tu. Dah perempuan ikut Nabi hijrah, dia pun ikutlah sebab dia perempuan tu ada. Maka dapatlah dia berpindah tu, berhijrahlah dia, dapatlah perempuan. Nak dapat tengok perempuan tu, dapat perempuan tu tak boleh dah. Sebab dia minat ke perempuan tu. Kerja kenapa? Kalau kerja lah kita, kenapa kau kerja ambil PJ ni? Sonam terjamin. Yang terjamin tu lah yang tak dapat. Ayat yang orang biasa sebut bila interview, sebab kerja kerajaan ni terjamin, dia kata. Susah-susah lah. Betul tak? Hari ni kalau buka jawatan kosong, pasal tak?
Bawa ribu orang minta jawatan tuan. Tiba-tiba ada saudara orang kita. Mana? Tiba-tiba ada call kita. Assalamualaikum. Malai. Takkan tak kenal. Bukan orang lain. Tiba bukan orang lain. Siapa? Alah, kan satu lorong dengan rumah mak kau tu yang kat ujung. Makna orang lain lah tu. Dia cakap bukan orang lain. Masa tu lah saudara ayah kita dengan ayah dia rapat lah. Macam-macam cerita kan. Sebab apa? Sebab orang terdesak nak kerja. Jawatan grade N17 saya tengok yang minta ada degree pun ada. Tak? Sebab kerja susah. Itu sebab kat Majlis Perbandaran Seremban nak ambil jawatan walaupun grade N17 dia kena lari dekat Stadium Paroi tu. Walaupun juga type, walaupun kerani, semua jawatan kena lari sebab terlampau ramai yang layak so semua lari, senang. Ni ya, puak kuasa dah tentu dah lari. Yang berapa round lagi banyak dengan macam-macam benda kena baik kan. Yang ni dia lari 2 round. Kat Stadium Paroi 2 round lari. Kat nilai tu dah seorang lari, meninggal. Tahu cerita? Ada seorang staff dia lari. Dia rupa dia memang ada sakit, macam-macam sakit jantung, darah tinggi. Orang dah cakap, siapa yang ada masalah kesihatan, beritahu. Dia sebab terlampau nak kerja, nak cerita. Dia lari baru 2 round, dia baring dekat tepi padang. Dia baring kat tepi padang tu. Lepas tu dah tengok muka dah pucat, dalam perjalanan meninggal. Bang, punya nak kerja kat majlis. Memang majlis Bandaraya Petaling Jaya lobby lain. Bunuh diri sanggup yang penting dapat. Bunuh diri yang penting dapat. Tapi bila dah dapat, bunuh diri orang nak buang dah. Dah tak? Ya. Kat Stadium Paroi itu 2 round lagi tu. Dia siap ambulans, dah siap buka pintu. Yang seorang tu lari round pertama, round kedua dia sendiri masuk ambulans. Kalau orang hantar tak daya lah ya Allah. Dia sendiri minta hantar tu kan. Jadi saya cerita tadi lillahi ta'ala, kerana Allah. Bila kerana Allah kita akan jaga kerja kita ni elok. Bila kerana Allah senang hidup kita ni. Iya. Apa dah hal? Bang, kita punya ni bang. Apa ni tengok kan, apa ni dia kan ditukar kereta besar. Syukur alhamdulillah. Apa dah hal biarlah dia. Kita ni okey kok. Grand Liviva. Dia Grand Livina, kita Grand Liviva 8-0 ya. Selesai parking sana. Abang tu lah dia belum cakap tak pernah ni. Ingat rezeki daripada Allah kan. Yalah, sebab kena lelaki gak jawab macam tu. Faham tak? Perempuan minta ya kan. Lelaki ni kena sabar banyak. Ya, so hari ni undian perempuan saya tak dapat. Kan tak ada lah orang perempuan kan, orang perempuan bang kerana Allah bang. Itu sebab orang budak-budak yang menikah hari ni saya tengok nawaitu pun tak ada. Siapa yang belum kahwin ni ingat, nak cari calon suami, nak cari calon isteri ingat, biarlah kenapa orang nak kahwin dengan kita sebab Allah. Kalau itulah jawapan yang dicari, alamatnya ramailah yang tak kahwin di Malaysia. Sebab tak ramai yang jawab macam tu kerana Allah ni. Masalah yang paling besar, ramai yang jawab nak kahwin kerana Allah ini hanyalah lelaki yang dah kahwin. Itu masalah. Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Kenapa you nak kahwin dengan you kan ada isteri? Kerana Allah. Kan mata rusik hati ni. Mendak. Ya. Salah tu lah salah. Kadang kenapa orang nak kahwin? Sebab semua kawan nak kahwin, habis, fail. Kenapa nak kahwin? Duit dah cukup, fail. Kenapa nak kahwin? Masa dah sampai masa sebab yalah tengok ni masa ni nak barang makin mahal, hantaran makin mahal. Terus sekarang kahwin, jangan. Kenapa nak kahwin? Sebab perempuan ni sebab jap. Yang boyfriend nanti kenapa dia nak kahwin dengan sebab ini funny. Pandai baby. Tapi janji tau kena funny macam ni. Sampai bila janji. Masa tu kita terpedaya dengan kemanjaan itu bagi kita pun cucu ni tengok ya. Cucu ni tangan kita pun juga ada. Orang perempuan kena tahu
lelaki memang dilahirkan kelakar. Dia kelakar semula jadi, by nature dia memang kelakar. Kadang-kadang kelakar kita ni terbantu sebab kawan perempuan tidak menghargai kelakar kita. Dia suruh kita baik kelakar, kita baiklah kelakar. Bila kahwin kita baik kelakar, dia boleh cakap, abang tak boleh serius ke? Alhamdulillah, alhamdulillah Allah. Kau yang dulu suruh baik kelakar. Akhirnya kelakar lelaki ini tadi dihargai oleh orang ketiga. Bahaya kan? Maka nasihat saya, kalau tak kelakar pun kau golak. Ya Allah, bang. Bang, untuk tahun abang sebenarnya kita kahwin, inilah yang paling kelakar. Biar dia jadi tentu. Biarlah kerana Allah. Kenapa nak kahwin dengan saya? Kerana Allah. Kerana Allah. Lillahi ta'ala. Kalau tidak, benda tu jadi sia-sia. Kenapa awak bekerja ni? Kerana Allah. Bila bekerja kerana Allah, dia tak nak rasuah. Bekerja kerana Allah, dia tak ada mula-mula ada. Itu sebab kita kena rejuvenate. We must rejuvenate ourselves. Otherwise we harden. Main-main sama sudah baca kaum putih. Kan? Rejuvenate. Saya selalu bagi talk sebelum ni pasal motivation ni. Tajuk dia rejuvenasi minda. Kalau rejuvenasi minda tu biasanya Syamsul Amri lah yang bagi. Rejuvenate ourselves. Otherwise we harden. Apa maksud rejuvenasi? Perempuan patut boleh jawab. Sebab skincare ni semua tulis rejuvenate your skin. Apa maksud rejuvenate? Dah mula ada koma. Bila tanya pula tu sebab anak-anak ikut macam tu. Kat sekolah macam tu lah. Kelas ada apa-apa soalan, yang seorang tu nak siap pandang orang lain. Macam soalan tu tak tuju kat dia tu. Rejuvenate apa maksud? Ha? Abang, buka internet ni. Meremajakan. Atau dari segi istilah Indonesia, ianya disebut sebagai pembalik muda. Bukan secara perkiraan, tetapi lebih bersifat fizikal. Ubah begitu, ubah cara fikir kita. Itu sebab ada orang walaupun dia dah tua, tapi dia punya perasaan dan pemikiran dia macam orang muda. Weh, minggu ni ada family day weh, ambil pergi, kau pergi tak? Mestilah pergi. Wah, rugi dah pergi. Dia lagi hebat orang muda. Yang muda baru cakap, kau pergi tak? Tak dapat aku. Mana? Papa belum papa dah lombi malam. Bila. Kita boleh tahu karakter tau. Tengok sign attendant tadi pun boleh tahu karakter. Kalau sign ni kecil, ya kat dalam kotak tu. Maka dia buat hal dia tu. Tak campur orang. Kalau sign dia ngam-ngam kat garisan yang dah ditentukan tu, maka dia jaga sempadan dia. Jangan masuk tempat kau. Kalau yang sign bosah masuk petak orang tu, mengacau orang itu dia. Dia tengok siapa sign dia bosah-bosah. Lepas tu dia pergi mengacau. Ya. Semua tahu tu. Tahu dah. Jangan dia mula tunjuk. Kau lah. Orang perempuan ni memang dia telik suruh tu. Kau. Orang lelaki, aku lah tu. Dia nak main, dia akan tanya diri dia sendiri. Bila sebut lillahi ta'ala tu tadi, mudah. Kerja kita mudah. Kenapa nak kahwin? Kerana Allah. Cuma kan Allah. Bila berunding pun tak ada banyak cerita. Macam mana dari segi hantaran terserahlah pada pihak perempuan. Jangan macam tu. Kalau orang lelaki berapa nak bagi kita terima. Betul ke ni? Betul. Kalau kita punya kalau dah macam tu katanya, insya-Allah tak adalah banyak, kita bagi dalam 50,000. Ya Allah, janganlah banyak sangat. Bila nak bagi tu? Betul tak kan? Dalam mengkaji tu, bila kita niat kerana Allah, kita tak ada memula dah. Masuk dah lah, lambek. Kan? Punch card. Pukul apa? Punch card pakai apa? Kad ke? Tamprin. Masa scan mari ingat tak? 10 jari scan. Pak pudung satu lagi kan. Cek itu pun ada dah orang ambil pisau kulit tu dituri ibu jari punya kulit tu disiat dia letak ke rabah. Pemadam lah. Pemadam, besok kawan dia touch kan. Ada yang baik.
teruk kan tak nak datang. Kan? Kadang-kadang masa dulu ingat tak yang pangkat sotong gurita tu. Iyalah dia tolong orang saya cengang. Sabui. Tapi sebenarnya tak payah pancat-pancat ni, betul tak? Percaya pada staff kita, tak payah pancat. Dah masuk lah kita, dah masuk tahun 2016, dah masuk 2017. Tak payah pancat lagi, kita percaya pada staff kita. Betul tak? Duduk ceramah pun belakang boleh kata betul. Macam mana? Ya. Tak cakap orang sini, tempat lain. Tak payah pancat dah, dia patut pakai buku macam dulu. Pakai buku macam dulu. Jujur je kita tulis ni, itu tak? Nak uji kejujuran. Pengarah Jabatan Penguasaan ZAP 7.30 pagi sign. Pembantu penguasa kanan sama seperti di atas, sign. Sampai bawah tu SDA. Audit luar datang, ya Allah baik semua. Bagus. Ini contoh terbaik. Semua sampai serentak 7.30 pagi. Macam pegang tangan sampai. Tak ada waktu yang ambil dah. Kan? Bila kita bekerja kerana Allah, lillahi ta'ala kan, kita tak risau tentang penghargaan dan pujian manusia. Semuanya kerana Allah, lillahi ta'ala. Imam Al-Shawqani kata apa? Imam Al-Shawqani kata ada antara sebab doa tidak dimakbulkan apa dia? Yang pertama dia kata dia takut pada Allah tapi dia tak pernah tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Yang kedua dia kata dia sayang Nabi tapi dia tak pernah amal sunnah Nabi. Yang ketiga dia tahu syurga itu benar tapi tak pernah berusaha ke arah syurga. Yang keempat dia tahu neraka itu benar tapi tak pernah berusaha lari daripada neraka, malahan check in. Yang saya faham, tak adalah orang paling faham, saya lah paling faham Rokojo dekat majlis ni. Faham benar. Sebab saya marah kalau orang bantai majlis, saya marah waktu. Sebab saya kerja majlis kan. Kerja biasa-biasa kan. Tapi faham lah. Orang kita tu perangai. Dilarang berniaga di sini, bawah tu ada niaga. Bagi notis satu kitab dah, bukan misalai je. Satu kitab 40 hari, 30 hari, 14 hari. Serta-merta bincanglah lagi tu. Tolonglah pindah, tolong. Sudah ni bilang, okay, inilah kekejaman. Orang cakap macam tu, definisi apa tu? Bingai tu definisi. Memang marah orang tu. Orang ni pun cari makan, cari nafkah, rezeki yang halal. Bukan dia nak benar buat. Ada seorang tu angkat stor tu merana nangis. Angkat stor. Kau yo. Lillahi ta'ala, kerana Allah. Imam Asy-Syafi'i tu kata dia ada 10. Dia ada 10 sebab. Saya bagi orang pek je. Sebab ada sebab nak panggil lagi. Ya, lagi 6 saya bagi yang lain, ya. Yang sebenarnya terlupa. Saya bagi orang pek tu. Lillahi ta'ala sana. Jangan ambil rasuah maksud ingat. Itu sebab kalau ada pengarah yang boleh mengurangkan kompon kan. Mengurangkan kompon kalau masuk tu biar ada seorang escort yang masuk dalam bilik kita tu. Biar ada saksi seorang. Dia buat cerita ke luar. Marah tu ambil duit ni. Enggak macam tu. Kalau seorang pun tak apa kita tahu kau hari itu. Nah cik RM50 jangan rasuah saya. Tolong. Nah 100. Yang kau hajar habis. Nah 500 awak jangan cabar saya, jangan cabar saya. Nah 1000 jangan cakap kuat. Itu sebabnya bab rasuah ni ada banyak. Rasuah masa saya tengok kan yang paling teruk sekali dekat Putrajaya, paling teruk. Sampai letak mata-mata ke Alamandah. Suruh letak pegawai nak tengok ada tak pegawai kerajaan yang pergi Alamandah. Biarlah dia pergi. Dia pergi tangkap biarlah dia sendirilah dengan Allah Ta'ala. Puan masuk. Yang duduk tu pun tak ada kerja. Tahu mana baik dalam kerajaan kan?
Biarlah deh, orang tu payahlah mana. Soal nak cari barang untuk program yang nak buat ni ha. Program 5S, dia boleh kat situ. 5S lah, Exa nak menyampah ni tengok. Lagi tahu pada Jepun. Kita ni kan kalau ikut Jepun, lagi tahu pada Jepun. Habis semua dia tagging ni. Ini Swiss lampu, apakah bangang mana tak tahu Swiss lampu. Sikit-sikit sudah. Pegawai yang menjaga tanda salah. Ada tanda pakai kai. Alah. Tak payahlah. Tandas ini dinilai di bawah 5S. Sudah tulis itu. Pegawainya sila rujuk dalam fail ini. Sudah. Jangan ditunjukkan siapa. Senyumlah kapal. Kan? Iya, Pak. Ini bukan imah tu, belum start lagi. Kita ni kadang sebenarnya Jepun ini ikut siapa? Jepun ni sebenarnya ikut Islam, ikut Nabi. Kita lah cakap kita ikut Jepun. Tak tahu. Lima aja tengok, bersih lah susun semua Nabi baik. Malahan, ingat tak Jepun kalau masuk rumah, sipar dia buat macam mana? Ngarah ke mana? Ngarah keluar kan? Dia ambil, dia letak, dia ngarah keluar. Nabi buat macam tu dulu. Mana lahir dulu? Nabi kau Jepun? Nabi dulu. Nabi memang susu. Tu sebab saya puasan kepada anak-anak muda kan, adik-adik kalau tak ada kerja, daripada dia main-main nak dapat pahala, adik susun slipper yang orang semayang tu susun ngarah keluar semua. Pek pahala. Iya, keluar tinggal sarung lah, gitu kan. Saya memang pantang betul tu. Kalau kat rumah semua simpang mesti agak keluar, lepas tu susul dulu. Oh, lupa nak beritahu. Saya dah kahwin tu. Mana tahu saya tengok cara pandang dan saya sengit kepala tu macam berharap kan saya. Takkan potong sendiri. Okey. Jadi mana kata tadi kita kata takut ke Allah, tapi kita buat juga benda yang Allah Taala larang. Masuk kerja dah lambat. Masuk kerja dah lambat kan. Lepas tu kan kira tadi jam tu kes makan okey. Pagi nak minum kat mana? Minum. Dia dengan halaqah ni. Ada grup-grup dia. Ajak akak tu nak ni. Ubek banyak. Kan kita dah habis minum kan, dia tak habis makan ubek. Jangan. Jadi geng-geng tu kan. Bila makan pukul 9 kan, pukul 9 minum pagi. Biasalah, kerja MBPJ pantry ada. Bawa bakar tang rumah tak ada dah. Kita minum kat luar. Asyik kat situ je, tukarlah tempat lain, Okey, kat Gombak. Apa tahu buat nak kat Gombak kau minum. Sampai kat pejabat dah pukul 10. 9 keluar 1 jam minum. Apa tahu warna kau minum. Dalam keliling cakap minum pukul apa? Pukul apa? Pukul 10. Mana kau tak tengok keliling tu? Mana ada minum? Waktu rehat ada beritahu kau membangak penceramah kan? Dia hanya beritahu pukul 1, pukul 2 tu je rehat. Tak ada cakap minum pagi pukul 10. Jangan memandai. Makna tak ada minum. Kau tahanlah perut kau. Boleh minum tapi janganlah lama buat sekadar nak minum sampai pukul 10. Sampailah ke lobi tu. Ya Allah, kau kerja sini ke? Jumpa orang kampung pula. Jom minum. Aku lepas minum. Nggak ada lah kau minum lagi. Sampai kat pejabat kali ni lah kat Kuala Waleh. Lepas tu, ya Allah, anak hari tak ada orang jemput. Jam jalan tu kena keluar ada orang ni. Kau cover aku, payah lah. Jemput anak. Lepas tu masuk pejabat balik pukul 2.30. Patut pukul 2 kau masuk 2.30. Masuk, tahu jam. Orang tanya apa tidak? Tahu jam, ya Allah, tahu jam. Sebabkan tahu jam ni tension ni petang ni nak minum ke mana? Minum ni. Minum baru kat ketapang daripada kek. Kompek masa kerja. Baru nak balik kerja. Lepas tu duduk. Ya Allah, kompek. Sekarang ni kan masa tak rasa kan tiba-tiba dah kompak. Dah kerja kau mentah darah yang memang lah.
minum, makan, minum. Masa bila kau je, kan? Dia paling payah nak minum buat kosong. Sian tengok kan? Sebab dia kain uniform. Dah tu uniform lah senang orang parti kan? Itulah masalah kan? Boleh minum, tak ada masalah, tapi jangan lama. Lagi satu, minum kena jaga sebab persepsi orang. Dia dah lah naik lori, 1 lori minum kat kondai tu. Minum. Kau jangan risau, kalau bos saya sampai kat situ kan, mana tu bos pun kebetulan minum situ. Bos dah terperanjat tengok anak buah di situ. Anak buah pun terperanjat tengok bos kat situ. Assalamualaikum, salam bos. Dah sudah lah. Hai, baru sampai, dah sudah. Bagi. Bos. Itu pengalaman saya lah tu. Kan, jangan risau. Yang penting kita niat kepada Allah. Jujur kau. Itu sebabnya persoalan ni memang aku tak mampak, aku tak mencuri. Jadi halal rezeki aku belum tahu lagi. Persoalan macam mana yang Timbalan Mufti Negeri Sembilan sebut, persoalan dia nak ditanya macam mana kita nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk setiap bulan. Cucuk gaji tu kan. Kakitan kerajaan ni dia cucuk duit kan ada style tau. Tahu tak style macam mana? Nak dipolu ke mesin ATM. Takut orang belakang nampak balance tinggal berapa. Kalau student perempuan lagi tak sini dah, sini di berdua tu di ompang ada dulu. Tapi kalau pengarah-pengarah yang dah sampai jusa tu lain cara dia makan. Macam ni lah. Jauh. Saya cakap kau tolong tengok balance dengan apa. Nah, persoalan yang kita kena tanya itulah macam mana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Itu persoalan dia. Maka hijrah kita ni nak buat terbaik. Bila kerana Allah, kita akan kerja sesungguh. Ini baru masuk dah WhatsApp. Main WhatsApp tu. Abang, spy. Abang. DBG, abang, spy. Abang dah sampai. Buat apa? Akum. Walam. Kebur. Khabar. Dekan lo, dah makan lo. Dia kan main bahasa ringkasan ni. Tanyalah penganjur. Kalau dia WhatsApp saya kan, saya mesti WhatsApp penuhnya. Kalau nama huruf besar, tapi koma jaga. Itu semua saya jaga tu. Saya pernah sekali. Assalamualaikum. Di manakah lokasi ceramah ini akan berlangsung? Kayu Hati Pucalang. Di manakah lokasi ceramah ini akan berlangsung? Tanya soal. Ha. Tidak saya jawab. Nak gelak guling-guling. Cik Samsul tak WhatsApp penuh. Kau hajar kat ni. Dalam itulah cabaran dalam nak memartabatkan bahasa kebangsaan. Dalam nak sekarang kan akum, apa, keber, dia bukan long, apa tu, dengar cerama. Dia WhatsApp kat lelaki dengan ceramah. Sep, ceramah. Siapa ceramah? Sep, ceramah. Semsel. Kau hajar nama aku orientasi. Semsel. Sudah tu ujung tu Pak di Dora Taipul Kerang Kai. Macam saya main WhatsApp, Facebook pula. La ilaha illallah. Sudah masa bila kau je profesional dah masuk orang putih kan masuk kerja handphone otak dalam laci. Simpan. Off. Kalau nak call dia kena call main office. Tapi kat Malaysia tak boleh tolong sebab budaya kita keluarga dengan kerja berkait. Betul tak? Memang berkait. Cuma tinggal lagi jangan campur aduk. Masuk tempat kerja, kita kena betul-betul kat kerja kita. So, nak buat macam tu pula kat rumah kena okey. Itu sebab ada kaitan rumah tangga. Hijrah. Lillahi ta'ala. Kahwin kenapa? Kerana Allah. Kenapa awak nak kahwin dengan saya? Sesungguhnya saya nak kahwin dengan awak kerana Allah. Sayangku Kapten Mukhris. Ini tak kenapa nak kahwin sebab saya suka lelaki pakai uniform. Abang bomba ada view. Macam-macam lah jawapan kan. Ni yang dia heboh bila nak nikah apa? Kemah tu scallop kalapau. Tak nak kemah yang DPJ ada logo-logo, tak nak. Nak kosong biar mencodak contoh. Betul tak? Lepas tu yang diheboh malam tu sebelum bersanding esok malam tu baju 10 persalinan. Itu yang dipentingkan pula.
Macam-macam negara, 10 negara punya baju pakai. Baju Korea, baju Jepun, baju Thailand, siamnya, baju Vietnam, Kemboja. Yang baju yang ke-10 tak dapat dipastikan negara mana sebab memang dah jaring, dah tinggal. Lepas tu dia heboh kan, besok lepas bersanding tu dia heboh kan, kat mana nak baring? Outdoor. Mula dia baring ke landasan ke tepi tu. Dia berkata lelaki tu, saya cakap kau sebelum kau shot dan kau make sure tu kereta api tu dah roket kau ambil, kau nak mampu ke apa? Saya pernah tengok kat Masjid Putrajaya tu, perempuan tu dia pakai gaun kan, dia angkat gaun ni sini. Lepas tu dia angkat gaun ni, lepas tu kepala pandang sini, tangan semua macam ni orang nak angkat. Orang tu ambil semayang dah 5 kali semayang. Hilang kira dah. Dia bila kerana Allah kan saya cakap awal, bila kerana Allah gunding tu senang, ni tak tahu nak gunding mana. Kita macam biasa lah, kemah ni tak apa, kemah BPJ pun tak apa, murah pun murah, kita tak ada lah apa jimat. Nak pula baik surat ahli majlis, tanya sikit free. Ahli majlis ni pun satu, bukan BPJ lah, topik lain lah saya cakap ni. Ahli majlis kat topik lain, dia kata kenapa hasil ni tak naik lagi? Kenapa? Kemah pun minta free. Sila sokong bagi free. Ini orang kita. Kadang-kadang macam tu salah. Kita dah cek dah. Semua majlis macam tu kecuali MBPJ. Taklah kau terasok lah. Betul. Tapi sebenarnya tak ada sekarang ni payah. Kan payah sebab semua ada GST kan. Semua kena masuk juga. Walaupun servis kemah. Okey. Tak cerita, itu sana kemah, biasa-biasa sudah. Kadang-kadang terlampau nak ni kan. Macam-macam puding, lepas tu berpantun-pantun, berkias-kias. Meminang tak pantun salah orang kan. Hajat di hati, datang ni ialah besar harapan kami. Besar mana tu? Sebesar hati ni, koci nampak ialah hajat di hati nak memetik bunga di taman. Bunga yang mana satu? Bunga keluar, kau dalam rumah ni. Wah, dia berbalik-balik. Dalam rumah ni lah, dia banyak bunga. Bunga yang dah lama mekar, tapi belum dipetik orang. Bololah homak ke dapur. Homak bertunggal. Dah lama mekar, belum terpetik ni. Dah homak ingat nak menang dia. Homak lagi ke dapur. Yang anak pun yang kata malah omak lagi ni kan. Langsung kahwin pun omak kan. Nampak? Itu sebab tak payah dah bangun. Jangan payah poning-poning. Dari segi kojo gitu. Jangan mengharapkan penghargaan manusia. Bila saya buat team building untuk grup Mahkamah KL, saya buat 5 siri kat lah untuk Mahkamah KL masa tu. Buat team building, ada salah satu game yang saya buat kan. Salah satu game yang saya buat kan, dia malah bila dah ceramah ada aktiviti, kita buat macam ala-ala explorers tu kan. Amazing Race kan biasa kita buat team building, ada game-game tu kan. Saya buat lah, ada salah satu game yang saya buat yang checkpoint tu, yang magistrate. Masa tu yang masuk tu magistrate lah, yang peserta tu. Masa tu saya buat game dah mula. Game dah mula pasal orang tua ni bila main tahu bangai joget-joget tak jalan. Ya mula. Tapi sebenarnya percaya, tahu tak, nampak tak pengajaran pada game dah mula? Perasan tak? Perasan tak dalam game dah mula tu ada kena-mengena dengan career kita sebenarnya. Kita baling dadu kan, apa pun ikhtiar kita baling dadu lah. Ada orang kan baru baling sekali dah naik tangga. Ada orang tu baru nak naik dah kena pindah senyap. Naik dah pindah hantar orang yang tak nak, apa tak. Jam pula, naik sikit pula. Kan? Ada orang tu pula, tanggo tidak, ular tidak. Sampai ular langkau. Sampai tanggo langkau. Tak, ekono tu. Tapi masalah kat mana? Kat 98. 98, 900, 98. Jual sampai 900, 98 itu turun beli. Tak lah berhenti kau jual kat BPJ ni. Sambung, kontrak kan. Contoh lah, contoh. Kita macam tu.
Tetapi yang bagus pasal gina mula, walau macam mana pun kita turun mula tu, kita tetap baling dadu sebab nak habiskan juga yang terakhir. Walaupun sampai ke 100, walaupun kita tahu ramai dah yang dah habis. Semua dah sampai 100, kita belum, kita tetap nak baling nak habiskan, baru happy, betul tak? Macam tu juga kerja kita. Bila kerja kerana Allah, kita ikut je flow. Apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita ikut. Serahkan Allah Ta'ala semua. Bila kahwin macam tu, serahkan Allah Ta'ala. Bernikah kerana Allah. Kena ingat, nikah kerana Allah, bukan nikah kerana budak tu. Nikah kerana Allah, bukan kita nikah sebab benda-benda lain yang kita nak tak. Nikah kerana Allah. Kerja kerana Allah. Buat apa pun kerana Allah, ada manfaatnya. Dan malam pertama tu lagi dah setting kerana Allah. Ya, jangan fikir bukan. Semenjak malam pertama, ingatlah kita hanya sepasang anak manusia, bukan anak malaikat. Sebab bila masuk dalam bilik malam pertama, pengantin perempuan kan duduk pada Allah. Ya Allah, apalah nak jadi malam. Yang lelaki tenang dengan perempuan dengan cara tutup pintu susu ketekang keletang. Mah kampung atas bawah kan saya. Tak ada tombol tak sampai buat. Itu bayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dulu apa? Salam. Nampak tenangkan perempuan tu. Salam dulu cium tangan dipandang. Dengar ni abang dah cakap. Apa ni bang? Sesungguhnya abang ni hanyalah anak manusia, bukan anak malaikat. Tak lari daripada buat salah. Janji jaga abang. Ya Allah, macam mana rasa hati perempuan bang? Saya pun sama. Abang kita sama-sama jaga ya. Dah pergi ambil wuduk. Kita solat dulu. Ya Allah. Lepas ambil wuduk, dia tengok lelaki dah tidur. Dia lama bona ambil wuduk, dia diam aja. Baru betul, nampak tak? Semayang duduk. Kerana Allah. Ini tak masuk di hontak api tu. Gedagang. Siap bola tu. Yang perempuan matilah kau. Allah. Kan tu kan. Macam kerja ni. Bila kerja kerana Allah, bila kerja kerana Allah, kita tak kisah pun penghargaan daripada manusia. Betul tak? Anugerah khidmat cemerlang setahun berapa dapat? Berapa ramai dapat anugerah khidmat cemerlang? Berapa ramai dapat? Setahun berapa ramai dapat? 100 lebih kurang lah 130. Lebih kurang 130 daripada berapa staf? 2,500. Masya Allah. Memang lambat lah sampai tu. Lepas tu ada orang tu tanya tak sampai-sampai. Kalau kita kerja kerana Allah, kita tak kisah. Biarlah tak dapat pun tak apa. Masalah orang lelaki bagus, dia tak perhati, dia cakap straight. Macam mana kau dah dapat? Kau tu cerita aku macam mana kau dah dapat segala macam mana? Kau kerja lebih kurang aku. Balik sesama. Monteng sesama. Tapi kau dah dapat bahan. Aku adalah aku tahu dia rezeki Allah Ta'ala nak bagi orang yang dapat kan dengan tu. Tak tahu bos pilih ada lah kau yang dia nampak aku tak nampak. Kau pun tak nampak. Tu tak perhati. Lelaki kan cakap. Orang perempuan perangai dia takkan cakap, malahan puji lagi. Tahniah lah. Lepas dengan sebelah kan tahniah atau tahniah. Tahniah. Belakang dia baik grup WhatsApp. GGTPH geng-geng tak perhati. Di add semua kawan-kawan dah termasuk budak yang napek tu. Terlupa lah. Di balon-balon budak tu pun dah dalam tubuh. Biarlah orang tu napek tu sebabnya dekat saya ceramah dekat Mara Jalan Raja Laut kan. Dia orang masa hari inovasi kan bagi anugerah khidmat cemerlang tu. Ditambah anugerah-anugerah lain. Baca anugerah khidmat cemerlang dapat sijil dengan duit 1,000 kan. Tapi yang anugerah-anugerah lain dapat sijil je. Contohnya markah SKT 90 ke atas dapat sijil frame. Tak pernah MC setahun dapat sijil. Punch card tak pernah merah setahun dapat sijil. Jadi at least something lah kan untuk mengurangkan rasa tak perhati. Itu lah. Bagus. Ini boleh buat. Anak pun tengok. Wih bang.
Itu sijil apa tu bang? Ni namanya sijil tak pernah pangkat merah. Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Tapi bisa tengok abah lambat dia. Ada caranya. Itu namanya metodologi. Bukan kat sini, tempat lain. Ya. Dan bila sebut hijrah, ada satu lagi hijrah nama dia tadi kita sebut tentang hijrah apa. Ada satu lagi hijrah tersirat. Yang tu yang kita buat sekarang ni. Hijrah tersirat, iaitu al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang bermaksud orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Makna kita tukar perangai kita tadi kan? Tukar perangai kita tadi pun dikatakan sebagai satu hijrah, meninggalkan apa yang Allah Taala tak suka. Dan bila sebut pasal hijrah ni kan, kita setting tadi pasal hati lah kan. Kita tak marah, kita tak ni hati. Hati ni dia datang penyakit ni, macam-macam penyakit datang ke hati kita, betul tak? Penyakit apa yang biasa datang ke hati kita? Tamak, penyakit dengki, sombong. Dan ketiga-tiga penyakit hati yang commonly ada kat dalam hati kita ni, dia satu je ubek dia. Satu ubek dia, apa ubek dia? Ubek dia ada satu antivirus yang kita kena download, software tu kena masuk dalam hati kita. Itulah yang disebut sebagai syukur. Kalau syukur tak ada penyakit yang risau. Orang yang syukur, dia tak kisah laki yang sempong, laki yang tak handsome, dia syukur. Orang lelaki kalau dia syukur, dia tak kisah walau apa pun kekurangan isterinya. Betul? Betul tak? Syukur. Dan dia tak kisah walau anak dia tak ramai. Dia tak kisah walau anak dia ramai. Syukur. Ada apa kisah? Syukur. Syukur. Itu sebab dalam ayat Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah Ta'ala nyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur Allah Ta'ala akan tambah. Tetapi kalau kufur, azabku amatlah pedih. Maksudnya tu, syukur ni pula. Kenapa Allah Ta'ala bagi azab? Sebab syukur mesti ada tiga. Dia bukan sebut dia. Dia ada tiga. Pertama, sebutan. Mulut kita. Kedua, hati. Ketiga, perbuatan. Mulut sebab apa? Syukur, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tak ada dia sebut macam ada orang PJ sebut. Si baik. Si baik tak hujan. Si baik waduh. Nasib baik ada kemah ni. Cuba sebut tukar. Ada manfaat Alhamdulillah. Ada kemah. Alhamdulillah. Hujan. Allah Ta'ala nak bagi salju hari ni. Mana? Alhamdulillah. Selesai kenduri abah dengan anak yang serontak. Kenduri nak pergi haji. Jangan salah sangka. Saya niat saya suci hari ni. Tak ada sebut apa. Alah, kalau you pun nampak salah betul tak? Betul tak perempuan? Kalau you pun nampak salahnya kan? Tak kuat lah. Sebenarnya perempuan ni salah masuk syurga tau. Yang pertama, ibadah jago. Kedua, taat pada suami. Setuju tak? Maka taatlah pada segala kehendak suami. Setuju tak? Dah mula. Okeylah. Taat kehendak yang baik sahaja. Okey. Okey tak? Okey, soalan seterusnya. Kahwin tu baik tak? Alah tak berada apa. Contoh. Perempuan marah botol tajuk tu. Kita bincang secara matang. Tak ada salah dia. Kan? Tak ada salah dia tu. Apa yang salahnya? Kadang-kadang bukan apa. Orang lelaki pula nak tengok kesyukuran akan senang aja. Syukur kita tengok isteri kita. Tengok kesusahan dan kepayahan yang dilalui ketika melahirkan anak. Kesian tak? Orang lelaki jangan bagi malu tu. Dah lah pok kosok. Kau punya paku sampai ke longan. Menaman bini pun tak nak bila beranak. Tamankan isteri ni. Kesakitan isteri bila melahirkan anak. Ibarat dipatahkan tulang rusuk. 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Asah sakit Betul tak orang perempuan? Pak semangat ya nampak.
20 tulang rusuk dipatahkan serentak, sakit. Dengan tahap itu hebat orang perempuan. Lepas beranak, bang, 3 lagi sudahlah nak bang. Bang, dia pun lepas beranak sakit, nak lagi 3 tu. Nampak dia punya kuat orang perempuan. Orang lelaki kalau beranak tak beramai mampu kan. Cuba cakap orang lelaki apa proses paling sakit dalam hidup itu? Cakap. Apa? Sunat. Itu pun tak ada orang sanggup pulang dah. Betul tak? Bercakap dengan anak bukan main lagi. Tak sakit macam gigit semut je. Jangan risau. Alah, abah cakap dia lah. Jom sunat sikit. Abang pun tahu kan. Tangkap dia lah. Kita kalau tamankan isteri kita, kita akan bagi encouragement kat dia. Kita akan cakap, ya okay, Allah, sakit ke nak mampir bang? Tak apa, push, ingat Allah, okay, ingat Allah. Dia lelaki MBPJ je cakap macam tu. Ingat Allah, ingat Allah, Allah sayang kita kan, okay, elok-elok, ya Allah. Menitis macam tu suami tu. Bang, lepas ni macam mana awak nak beranak lagi ke? Alah, siap dah bang, tengok awak tak payah lagi dah. Bagilah orang lain pula. Kaedah awak lah, kaedah. Sampai ada lagi dalam dia puji-puji kono. Orang perempuan marah waktu dah jumpa kan. Marah waktu kan. Ada seorang ustaz camah kat Kelumpur. Tak nak ke payung mameh? Tak nak payung mameh? Perempuan memang jawab. Perempuan ni marah tak boleh suruh dah. Cuba besok elok sajuk tak payah payung lah. Langsung diam ustaz tu tak nak. Tu saya bagi jawapan untuk orang perempuan. Macam mana nak jawab? Mana ada hadis sebut payung ni? Mana yang payung memeh ni? Tak ada dah. Tak jumpa dah hadis payung memeh. Payung. Ustazah tu cakap, saya bersetuju dengan poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan ketiganya bukan suami saya. Mana dia pun tak setuju. Saya ceramah kat Palung, tak sebutlah Palung apa. Grup Mahaban berjanji. Yang heran grup Mahaban berjanji ni kan, yang tua masuk. Bagilah yang muda-muda, kamu dah semangat kan. Cuba tengok tadarus tu, semua nak robah aku. Yang sehat muda lelo, bakal jual berburak ke bawah tempat minum tu kan. Dia siapa yang itu tu? Kalau yang muda-muda kan semangat marhaban. Marhaban ya marhaban, marhaban ya nur aini. Oh semangat. Ini yang tua tu marhaban. Macam mana lah orang lelaki tu tak lagi pergi buat kemah. Tak kaya ada orang kahwin. Ngantuk. Saya pun cakap lah. Maksud tu saya bagilah sesungguhnya orang perempuan. Sesungguhnya orang perempuan. Tak sampai saya bagi hadis saya baru cakap. Sesungguhnya orang perempuan kalau boleh izinkan suami dia kahwin lagi, confirm syurga. Biar ada neraka. InsyaAllah. Biar ada neraka. Yang suami, cubalah kahwin, saya potong. Cuba bawa bersabar. Nama dah elok dah Sabariah binti Sabar. Nama laki Sabarudin. Anak Sabri, Sabrina, Sabran, semua no. Saya potong. Yang laki tengah parking motor, ya Allah malam tu tak payah lalap, tidur dah. Satu jangkau tengok ada letak. Malam tu dia tidur suara dalam yang 3 lapis. Menyarap tidur takut. Cuma jangan ganggar. Sabar. Jaga suami kita dengan elok. Ini tak. Itu sebab kita angkat tadi. Kadang-kadang macam tadi kat kisah tadi kan. Kita boleh jaga keluarga kita. Kita dapat keluarga bahagia. Jadi kita tak kisah. Tak dapat anugerah khidmat cemerlang, keluarga bahagia. Mana lagi besar nilai? Keluarga bahagia, betul tak? Kita tak dapat anugerah khidmat cemerlang, dapat suami romantik. Siapa? Iya. 80% lelaki romantik adalah lelaki yang memiliki Roy. Yang boroi-boroi romantik ni kena ingat. Jangan cakap abang ni boroi letak itu romantik. Saya bagi ceramah ke Enstek tu, Akademi Audit Negara nilai
secamah Kek Sanun. Kan bilik 01 dia tak ada bilik kongsi tau. Bilik 01 sana kalau pergi khusus. Tak dapat dah lalap. Tak dapat sebab tak dapat gosok roy lelaki kan. Sampai gosok 2 round jadilah. Nampak tak? Bayangkan orang tu dapat, biar kita tak dapat dengan sebelah, tapi dapat suami romantik. Ya Allah, balik menyanyi-nyanyi lelaki kita. Indah sungguh panorama video bagai pulau ni warna anak ulala. Kan? Oh happy. Betul? Tu kita nak. Bila rumah tangga kita okey, kita pergi jabat pun okey. Betul tak? Bila rumah tangga tak okey, pergi jabat pun aku tengah tension ni. Nampak lah lelaki kenapa? Aku jumpa mesej dia. Mesej apa? Masa sayang. Aku buat macam-macam untuk dia tau. Tak biasa. Lepas tu yang kawan tu kena memahami dia. Aku, ya Allah, sabarlah. Ya, kita ni nak jadi orang ketiga ni kan, elok nasihat yang elok. Alah, sabarlah. Alah, tak ada apa-apa tu, kau jangan fikirkan sangat. InsyaAllah. Doakan yang terbaik daripada Allah. Mak macam tu. Ni tak, kalau jadi kau kan. Dah lama tinggal lelaki kau tu. Jangan begitu. Besok akhirat tu tak lopek. Kau menganjur kau benda-benda tak elok main. Kau sabarlah. Sabar. Kau tadi okey tu. Kalau betul jadi bodoh jadi mulut. Aku ni nak mompek lah. Aku nak mompek. Langsung dah lapai mata dia. Nasihat yang elok-elok lah. Maksudnya jangan sabarlah. Banyak doa kepada Allah Ta'ala. Macam tu lah cakap. Kau tak ada orang lelaki. Banyak tolong orang lelaki ni. Ya, maksudnya kita ni dalam hijrah kita buat tinggal ke mana-mana tak elok. Kita syukur apa yang ada. Tu sebab orang lelaki balik rumah kan dia gambar balik lambik. Orang perempuan dia gambar balik sampai. Orang lelaki tak ada dah. Lambik malam-malam dia pergi pancikat tak apa, lambik pun tak apa. Alasan kang jam ada mahal pergi minum dengan kawan. Orang perempuan lah paling kuat ingatkan anak. Betul tak? Saya boleh nampak tu. Itu saya camah ke TMB ni. PJ ni. Okey ni ada ni. Petang tu pukul 5 tu tengok ya Allah muka perempuan stres saya boleh balik. Seat tu memang rapat ke dashboard tu. Lagu test tereng. Bawa kereta punya tahu rapat kan. Dia memang dalam kepala tu memang anak, betul tak? Tak anak dia, anak mak mentua, betul tak? Laki kau lah. Ya Allah. Nak mentua siapa? Pakai bahasa lain sikit mana. Iya, orang perempuan dia memang risau kan anak dia, risau anak mak mentua dia kan. Orang lelaki dia fikir balik tanya apa ada. Semua benda Allah Ta'ala bagi, semua ujian. Allah Ta'ala bagi kebaikan pun ujian, Allah Ta'ala bagi keburukan tu pun ujian. Kayak gitu kan. Musibah tu pun ujian. Ujian yang nak tengok kita ni masih lagi maintain beriman pada Allah ke tidak. Ada orang tu bila diuji dia seronok. Wah, Allah Ta'ala memberikan rezeki padaku. Bila dia kena ni, tahu tu sial betul lah, tak boleh celaka tu, apa bodoh nak jadi dengan hidup dia. Menyumpah-nyumpah dia. Jangan. Ya Allah, adalah benda baik Allah Ta'ala nak bagi kat aku ni agaknya. Yang tu. Jangan kita capek marah lelaki kita bila suami kita begitu. Apalah nak jadi dengan aku. Cuba doa. Ya Allah, adalah kebaikan. Rupanya Allah Ta'ala nak bagi kita kawan baru. Tak. Kita decide nak pindah rumah. Bawa kita pindah ke kejiranan baru. Rupanya dah dapat kawan baru. Itu maksud saya. Allah. Jangan tertinggal tadi. Saya kata yang pertama mulut cakap Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Kedua hati. Hati tadi. Yang saya kata syukur tadi kan. Syukur yang kedua. Hati ni mestilah memperakui siapa bagi nikmat. Siapa bagi nikmat? Allah Ta'ala bagi nikmat. Contoh nak kerja buat kuasa kan. Pembantu penguasa M17. Saya tak cerita jawatan lain. Saya nak tanya. Kalau satu jawatan kosong buka, berapa banyak orang yang minta cakap? Berapa ribu? Yalah, saya tak tanya sikit ke ramai, saya tanya berapa ramai. Lebih kurang lah, lebih kurang 10,000 tu 4,000 lah, 4,000 ke 5,000 macam tu. Bayangkan, dalam 5,000 je lah, kita tengok macam ni je faham. Dalam 5,000 sampai kat pejabat HR akan buat tapisan. Katalah Allah Ta'ala ni
Takdir kan, telefon bunyi tengah bagi tapisan tu. Hello, tengah pegang katil kita tu, terlepeh letak kat tepi. Betul tak semua Allah Ta'ala nya baju? Tak nampak lah. Ataupun zak lah, terbagi bawah almari pula. Biarlah, kita tak dapat lah. Jangan nampak. Contoh, mana betul tak rezeki tak ada? Betul, tapi Alhamdulillah dalam proses tu tengok ada nama kita masuk dalam kategori yang layak untuk ditemuduga contohnya. Masuk interview ada 4 orang penemuduga yang lain-lain perangai. Macam-macam kepala. 4 orang panel ni boleh sama-sama cakap, ini boleh kot. Itulah saya pun setuju yang ni. Allah Ta'ala buka hati panel tu nak ambil dia. Betul tak itu daripada Allah? Tu sebab tak malulah orang tu kalau boleh cakap, dia dapat kerja tu memangin edan yang tolong. Dia temuduga. Kena ingat kau duduk dekat bilik temuduga tu pun Allah Ta'ala izinkan kau ada kat situ. Tak ada siapa lah. Makna semuanya kerana semuanya daripada Allah. Ingat, daripada Allah. Apa juga berlaku semua daripada Allah. Ingat. Tengoklah kita sebelum kahwin dulu nak beli apa pun payah tu nak. Tapi bila kahwin tu TV besar, dah ada sofa besar, ada sofa bed, katil daripada katil kecil dah lebar, custom made, balaki tinggi. Bilik ada 2 bilik, ada bilik menonton pula kan. Lepas tu posh, lepas besar kan. Semua rezeki Allah Ta'ala bagi. Dulu kita rasa macam tak boleh balik pun mana tu. Masa masuk, cuma sekarang ni perempuan tengah memohon ni, minta somebody, dia berdoa, selalu doa yang saya doa, doa yang dia minta lah, yang saya doa, dia mengadu kata, kebanyakan perempuan berdoa, ya Allah, kau datanglah seorang manusia, ya Allah, yang boleh mencipta mesin lipat baju. Betul tak? Sekarang dah nak basuh dah tak ada masalah lah. Nak melipet, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu pun kena syukur tau. Kita mengumun baju banyak nak lipet, syukur tu tanda kita ada pakaian. Kita mengumun baju dia dah kotak baru yang tempah tahun lepas, syukur tu tanda kita cukup makan. Kita mengumun besar rumah ni nak komeh, syukur tu makna kita ada tempat tinggal, orang tu tidur buah nyematan. Kita mengumun bini kita membebel bising, syukur kita tidak ada duduk kat rumah, tak macam orang lain ada bini orang tu kat luar ya duduk kan. Kita mengumun suami kita tidur berdengkur, syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan sebelah orang lain. Apa-apa. Hujung ada pek lelaki kan. Iyalah, waktu kadang-kadang momen tu sebab saya tak marah kalau ada siapa nak tidur. Kalau ada yang tidur, tak ada, saya tak marah sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Pernah tengok orang bagi ceramah tidur? Anda orang tu ceramah, jadi kita cerita kan. Berenang-renang di tasik Cini sambil menangkap si ikan sepat. Sudah lama berdiri di sini, sampai sekarang air tak dapat. Kenapa? Dia pantun yang senang faham. Macam 5S kan, yang Esa tu kan, kat bilik air. Tak payahlah, sila jaga kebersihan tandas ni. Orang tak faham nak. Tak pantun. Saya pernah ceramah kemarin, ada satu masjid dia sampai bawa asih toilet kan, tapi bila masuk patutlah ada pantun. Belum pacut, okey. Ya. Betul. Pantun tu senang, lepas ni boleh letak kat MPJ. Ada kucing, ada tikui, dah koncing jirui. Yang betul. Kita bab toilet memang comel, betul kan? Bab toilet memang kita risau. Itu pun kena hijrah kat tu. Kena hijrah. Tandas-tandas majlis insya-Allah tak ada masalah sebab kita letak orang 24 jam jaga, betul tak? Majlis. Sanggup bayar orang untuk jaga benda. Ni tandas kat luar ni. Kesedaran kita sampaikan Malaysia ni ada NATEF, National Toilet Expo. Expo tandas kebangsaan punya tahu kat Malaysia ni tahu. Ya, kena tak tahulah. Ke seluruh dunia ada buat ke saya tak tahulah. Yang saya tengok tu itu kebangsaan. Kita kalau pergi highway tak risau tu R&R 80% bersih lah, betul tak? Bila masuk, insyaAllah kita tak ada lagi nak cepat tu kita buka, tak ada terperanjat dah. Kalau terperanjat makan, kan? Betul kan?
Kita cuma ke RNR ni masalah itu, kepala pipe tu. Laju waktu pressure. Banyak kali dah tekan orang besar. Keluar aku yuk, kau pancing mandi je kawan dia. Ada tak? Kena tak? Lalu kena. Tapi kalau ikut jalan lama, baiklah kayak sesen minyak tu kan. Ya Allah, bodoh bah nak tolak pintu. Janganlah, buka terapung. Berenang-renang ke tepian. Tu saya ingat pergi Korea gitu. Pergi Korea kan. Aku jangan main, nampak sini ni dah sampai Korea. Tak main lah tengok cerita Korea, pergi Korea. Sampai lah belajar bahasa Korea. Saya tanya budak tu pada pelancong tu budak Korea yang dah 7 tahun belajar ke Indon. Saya tanya macam mana nak cakap selamat pagi. Senang saja Pak. Dia kata, annyeonghaseyo. Oh, kau selamat petang. Annyeonghaseyo. Oh, selamat malam. Annyeonghaseyo macam sama. Rupanya pagi, petang, malam sama kan. Ya, kalau nak tanya berapa harga, almael. Minta kurang, kakak cuseyo. Siapa confident? Saya pergi ke Sabtanul bawah tu kan dia ada kedai-kedai kan. Saya pun try. Annyeonghaseyo. Dia pun jawab, annyeong. Apa tak ada sayur? Rupanya dah direngkas, dia macam selamat-selamat dia dah kan. Saya pun tanya, abang harga almael. Dia pun, khusyuk, kan tu apa boleh pula. Belajar tak habis, Tadi perempuan saya rumah tengok Korea menyampang. Belum tolong tukar audio dia bahasa Melayu, bahasa Korea, bahasa Melayu tak best. Mengadu tak? Kau dengar bahasa Korea, lepas tu kau baca subtitle. Apa? Tapi ya juga lah tahu warna punya bahasa Melayu dia. Orang Melayu tak cakap macam tu lah. Dah makan ke belum? Belum, marilah makan sama. Kalau macam tu okey lah kan? Ni tak. Dah makan ke belum? Makan sama. Aku tahu mana cakap. Kita kata sakit cakap. Jadi dia dengar bahasa Korea tu berkahak cakap kan. Hanum je. Hanum. Berkahak cakap kan. Tengok mah tengok. Jadi saya pergi ke toilet di Korea kan. Toilet Korea. Comel. Memang bosi. Setitik air pun tak ada. Sebab dia tak ada kepala baik. Kalau nampak orang tu keluar berbilik air, keluar bawa botol cengnya kan. Mana orang Malaysia. Bila saya nak sampai ke rumah nyamban tu nampak. Menyala-nyala rumah nyamban tu. Banyak paling. Daripada nak buang air tu berhentilah mikir. CCTV ya. Apa mana nak disunduh? Kosan sensor. Dia kata bangun dia flash, dia akan flash sekali lagi. Oh, dia duduk di 3 button. Satu tu button kids, kanak-kanak. Dia tekan dia ronda sikit. Oh, tekan balik naik ni. Tak jadi ajar tu naik. Memuai. Yang kedua tu wash, button wash. Saya dah mula fikir. Ni wash ni syak cebok ke apa? Ya wash kan, cuci kan? Saya cebok. Saya tekan, keluar satu corang dia tembak topat kat tulang. Menjerit tajam mayat. Zat Allah. Ya Allah, saya pergi Mid Valley kan tekan elok dia manjur air kan. Tajam. Mujur tak luka. Allah, pandai lah target tu. Allah Akbar. Menjerit sakitnya. Ya Allah, sawit alahan. 1/2 jam baru saya nak keluar. Lepas tu ada button yang ketiga. Button ketiga massage. Tu tak ada saya tekan dah. Massage tu apa? Apa? Nak urut apa? Penyamban nak urut apa? Tak ada saya tekan dah. Orang rumah cakap bang, abang tekan abang tahu. Kau tahu tak ada tekan ruang macam tu hidup dah.
Saya takut yang tekan masas kan kuat tangan di paha. Baiklah, beta tak payah kan. Kalau jakun je. Agak tahu korang ni kocok tahu bona golak mbak. Dia macam tu kalau golak tahu tu mana stres apa tu. Sabar. Okey. Jadi makna kata balik tadi. Hati tadi tahu siapa bagi nikmat. Dan yang ketiga perbuatan. Perbuatan mestilah menggambarkan ketundukan kita kepada yang bagi nikmat. Ya. Jadi maknanya bila kita dah tahu maksud syukur, insya-Allah bila ada syukur tak ada kita buat penyakit-penyakit hati tu tak ada dah. Tak ada tamak-tamak lagi dah. Nak tamak buat apa? Tak ada tamak dah. Tak payah tamak. Ingat tu. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Contoh kat luar kan dah dibungkus makanan untuk kita. Ambil satu jangan lebih. Itu maksud saya. Kalau ambil banyak nak kongsi tak apa. Faham? Ni ambil lebih. Lepas itu bawa balik pejabat sudah tak bermakan, membazir. Ada orang tak dapat, membazir dan tamak tadi. Allah Ta'ala janji akan sempit ke lubang kubur sesiapa yang tamak. Tak berbaloi lubang kubur kita sempit sebab dia nasi ambil lebih. Faham tak? Yang kedua jangan dengki. Apa maksud dengki? Apa maksud dengki? Iri hati, sakit hati dengan pencapaian orang, tak puas hati dengan apa orang dapat. Saya akan bagi satu definisi yang mungkin menyebabkan kita berfikir tak nak dengki-dengki ni dah. Definisi dengki yang paling tepat. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Punya tahu kat Malaysia ni dua pakai. Hasad dengki. Jadi maksud yang paling tepat kalau kita nak ambil, anggaplah definisinya begini. Maksud dengki adalah mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Habis itu. Allah Ta'ala dah tentukan dia dapat bini lawa. Biarlah. Kan saya cakap tak lawa boleh ejas. Bini kita tu boleh ejas. Sapu je krim. Kau tak mahu kan paling tidak masuk bilik tutup lampu. Settle. Tak nampak apa dah. Kan senang. Kan? Kita ni kena belajar syukur. Kan? Jangan nak longking dengan orang. Kita banyak kelebihan Allah Ta'ala bagi. Kita walaupun tak dapat anugerah macam mana orang lain dapat, kita dapat apa? Anak ramai. Mengambil anak dah. Alung, Nana, Hala, Makcik, Aktif, Acu. Siapa nama kau? Siapa terlupa dan nama budak tu dah. Kau betul kan ada ni? Ya Allah abah ni. Marah dah. Tapi tu orang yang belum ada anak pun syukur sebab boleh tengok ayah. Tak ada gangguan tu tak? Orang yang ada anak ramai mana dia tengok ayam dia dah payah. Baju kacik lagi, nak niat budak tu. Pergi berdua ayam, panang. Ni kan bawa anak ramai pergi wayang, Pak Pu duduk. Nak kencing! Kencing nak kawan. Tak ni tak nak kencing, tapi tak tu asal. Sampai ni seorang pula, kau ni saja, siapa yang nak kencing? Lepas tu saya kencing, seorang ni. Lah tadi tak ada, boleh lah. Bawa dia. Sudah kawan? Duduk. Kita dah habis. Orang yang tu boleh lagi, dia boleh pergi travel berdua apa semua. Syukur belum ada rezeki tak apa, jangan risau. Rezeki tu Allah Ta'ala akan bagi nanti, kan? Sebab orang kata ujian Allah Ta'ala bagi macam-macam. Macam kisah Abu Hurairah gambar kan, macam mana Nabi bercerita ada 3 lelaki yang ada penyakit. 3 lelaki ada penyakit. Kisah 3 lelaki ni penyakit apa? Lelaki yang pertama tu penyakit kulit, badan yang berbolang-bolang sebab penyakit kulit tu. Yang kedua tu penyakit kulit juga, sampai kan botak kepala, tak ada rambut boleh tumbuh. Yang ketiga tu buta. Maka Allah Ta'ala hantar satu malaikat menyamar jadi manusia. Dia tanya lelaki kita, apa yang kau nak? Aku kau boleh nak eloklah penyakit kulit aku ni, tak nak lawan cicik dengan aku lagi. Maka dia doa, elok kulit dia. Ada lagi yang kau nak? Ada, aku nak unta. Dapat dia unta. Yang kedua tu pula yang penyakit botak tadi. Dia kata kalau boleh biarlah you sembuh penyakit kulit aku, dah biarlah tumbuh rambut. Salabek-labek rambut tumbuh.
Doa macam tu tak payah pergi enam dah. Wah, elok dia. Lepas tu bila dah elok, ada tak apa-apa lagi kau nak? Ada, aku nak lembu. Dah pek dia lembu. Cekor. Lepas tu seorang lagi yang buta tu, aku kau boleh nak melihat, berilah aku melihat supaya aku dapat menikmati keindahan alam semula jadi ini, ciptaan ilahi gitu. Okey, lepas tu doa dah pek dia melihat. Ada apa-apa lagi tak kau nak? Aku nak kambing. Dah pek dia kambing. Kemudian bila dengan takdir Allah, binatang-binatang peliharaan mereka ni beranak pinak, makin lama makin banyak hidup dia orang makin sonang. Allah Ta'ala hantar satu lagi malaikat dipoi sekali lagi, kali ini menyamar menjadi mereka masa mereka sakit dulu. Yang pertama jadi orang yang sakit kulit berbolang-bolang. Tuan, dia jumpa orang. Tuan, boleh tak Tuan bagi seekor unta pada saya? Saya ni susah, saya nak teruskan kehidupan saya. Dia cakap, minta maaf, unta-unta ni semua dah ada orang, dah ada hak orang. Lepas tu dia cakap, Tuan, saya macam pernah tengok muka Tuan. Bukankah Tuan pernah ada penyakit macam saya ini? Dan Tuan diberi oleh Allah kurniaan dapat binatang seperti ini. Oh, minta maaf, awak salah orang. Unta-unta ni sebenarnya daripada orang tua saya. Dia dah terlupa bila dia sana. Nampak? Itu sebab ujian bukan hanya waktu susah waktu sana. Cakap dengan yang botak tadi pun macam tu kat jawapan dia. Maknanya yang botak dengan ni fail. Berarti jumpa pula yang buta tadi. Tuan, aku ni buta, boleh tak kau bagi seekor kambing kau pada aku? Maka yang pernah jadi buta dia cakap, wahai saudaraku, usahlah diberat-beratkan, kau ambillah berapa banyak pun yang kau nak. Ambil, kerana semua ni pun aku dapat dengan izin Allah. Lalu malaikat itu bercakap, sesungguhnya aku berdoa agar kau terus menjaga kekayaan kau ini. Teruskanlah bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya dua orang sahabat kau telah pun gagal dalam ujian ini. Nampak? Sebab kadang kita pada manusia dia jadi gagal bila dia dah sonang. Betul? Lupa dia isteri dia yang sama-sama menderita dengan dia. Betul ke? Mudah-mudahan elok kita jaga rumah tangga kita ni, jaga elok. Sebab kita syukur kita jaga. Orang lelaki bila balik, dia ABCDE tak, pertama Allah segala-galanya, membantu sesama ahli. Macam mana kita bantu-bantu ke pejabat, macam tu bantu-bantu ke rumah. Nampak isteri tengah melipet kain, apa salahnya suami duduk belakang, picit belakang. Memang picit. Memang tak apalah bang, abang pun penat. Sebenarnya suka. Tak apalah bang, tak apalah bang, tak apalah. Ataupun bini kat dapur tengah mengacik bawang. Assalamualaikum, salam bang, ke dapur lah bang. Saya buat kerja Lepas tu suami pada belakang sang peluk. Abang peluh lah, ya Allah abang ni. Wah suka. Peluh lah abang ni, ya Allah abang. Pergi dulu peluk. Awak kan. Tapi bila nak buat itu pastikan bini kita tak melatah. Zap ditikam. Lepas itu bila lelaki balik, Assalamualaikum, dia pun buat capai orang. Sebab kerja ini nak kena baluk dia. Sampai nipis tak kena baluk dia. Lupa sikit paut masa dia beli air tu. Itu sebabnya. Itu sebabnya tu. B mana bantu C, cakna dan mengambil berat. Cakna tu ambil tahu. Mengambil tahu dan ambil berat. Tanya awak sihat ke? Cuba ambil handphone sekarang, WhatsApp pasangan sekarang. Macamnya dia cakap, Assalamualaikum, awak apa khabar? Macam tu dia tanya. Macam tu dia tanya. Sebab tak pernah buat. Cuba buat. Berapa ramai jawab Waalaikumsalam. Awak pula apa khabar? Berapa ramai jawab macam tu? Tak ada. Kebanyakan Waalaikumsalam. Kau pahal. Itu banyak. Itu banyak. Jangan, kalau kata apa, barang bahasa Jawa tu apa, don't take things for granted. Macam tu lah lebih kurang kan. Ambil berat balik rumah yang sihat hari ni. Alhamdulillah. Abang macam mana kerja? Okey. Nampak tak? Mas dulu abang sihat dah lama tak peluk. Fadilah Kamsah kata, peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat, abang pun tak tahu. Peluklah mana yang dapat yang contoh yang sampai tak apalah kan.
orang lelaki kan, kita kena ingat peluk isteri tu memang itulah katanya macam itulah panjang umur perasaan. Tapi pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur. Nanti kan boleh. Sebab nak syukur balik rumah, nak kisah balik rumah. Jangan tu masuk bilik kita, masuk bilik anak tu tengok. Ya Allah, masa bila lah kau basah? Tiba-tiba dah basah. Masa tidur tu comel kan. Masuk bilik sendiri, ya Allah, kau pun dah basah. Masa bila lah kau basah? Panas ke kata mana pula nak tidur ni Allah. Perempuan ni kalau dapat dia tidur macam tu. Tapi dia walaupun dia tidur macam tu, dia tidur sanya. Dia tak macam lelaki ada. Kan? Syukur ya, lelaki tidur berdengkur, setidak-tidaknya tidur sebelah kita, bukan sebelah yang lain. Kan saya dah bagi tadi? Nah, ingat. Kadang tu bunyi somong kapal. Oh. Oh. Jauh batu belayar. Kan? Dia tu belum cerita bunyi vibrate Nokia ni. Perempuan kena ingat, kalau lelaki berdoku macam tu, mana ponek dia kerja siang. Sampai pagi dia boleh tahan macam tu. Yang gelap tu dia tu. Yang lagi ponek pada tu dia bunyi sikit ujung. Allah. Yang ketiga dia bunyi, lepas tu dia cakap bahasa Rusia. Itu ponek betul. Ada semua dengan dia tak dapat, saya tidur dengan lelaki, saya tu berangku duduk sebelah. Kadang saya tengok. Ya Allah, apa lah ikut tanggung. Lepas tu siap sampai dia punya chorus tu. Dia latak, hidup. Syukur. Ya. Dan saya nak ambil ada satu ayat. Satu ayat dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu faqadara rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Yang bermaksud, maka kebanyakan manusia bila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan hidupnya, ia tidak mahu bersyukur. Tapi sebaliknya, bila dia diuji dengan disempitkan rezekinya, dia tidak bersabar, bahkan resah gelisah serta mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Maknanya bila time happy, time seronok, dia dapat pangkat, dapat duit dan sebagainya, wah dia cakap Allah Ta'ala tolong aku. Tapi bila dia sempitkan rezeki, dia mula dah mengolok sana, mengolok sini, semua tak betul. Sabar. Dia sebenarnya ujian Allah ni ibarat apa tau? Letak sesenduk garam, letak dalam cawan, dengan sesenduk garam letak dalam baldi. Baldi. Saya tahu kan dia bismillah kan. Kalau letak dalam cawan dengan letak dalam baldi, kita minum air itu mana lagi masin? Cawan. Sebab kecil dan sempit, kata. Itu sebab bila ujian Allah datang, lapangkan dada kita, luaskan, adalah Allah Ta'ala nak bagikan. Kadang-kadang kita tak dapat negara khidmat cemerlang, tak dapat lah. Rupanya suami kita naik pangkat kena pergi luar negara. Tak apalah, tak kisahlah tak naik pangkat, rupanya dapat ikut suami pula pergi luar negara, ke Thailand. Contohlah kan. Jadilah itu saya pergi Thailand tu, drive dengan family. Oh no, 5 jam sampai Krabi, daripada sempadan tu 5 jam. Lawa. Masuk ke apa? Masuk pergi hotel halal kan. Lawa lah. Lepas tu bila pergi dekat laut kan, terjun daripada bot pakai pelampung lah. Saya tak boleh berenang. Saya dah terkapung, ya Allah, hebat baca pelampung dekat Allah. Kita ikan semua datang tu, hijau semua datang, yang merah semua datang. Tu belum cerita topi pantai ni. Macam-macam binatang ada. Dugong pada air.
Raman cipanzi pun ada. Bau kan macam lah. Itu tak terdaya tengok kan. Itu sebab bila Allah Ta'ala uji kita, lapangkan dari. Kadang-kadang kita naik kereta. Bini kita, bang cepat abang, tak boleh parang kat dapur ha. Lah, aku dah parang aku dah habis. Cepatlah. Aku cakap elok abang. Barang dapur sudah mula kehabisan. Takkan ada orang buat cakap macam tu lah. Jom. Bang, Allah tup tayar. Kau lah ni, kau lah pencon. Dah bini kau nak. Kau pula, kau tahu orang perempuan jawab macam tu lah. Lagi, apa nak? Jangan ingat ujian daripada Allah. Lelaki-lelaki yang beriman dan lelaki-lelaki di MBPJ biasanya, bang, bini tadi, kenapa tu bang? Sabar, MBPJ. Bapak tengok, tayar bocor. Tayar bocor bang, ini mesti salah saya kan? Jangan risau, perempuan takkan cakap macam tu. Takkan ada perempuan tu salah kat situ pula. Ini salah saya kan bang? Tak ada lah. Jangan macam tu. Ni Allah Ta'ala uji kita. Biarlah, tak apa. Dah nak bocor kan? Bocor dah tu. Kita kunci pintu. Kenapa lah bang? Bawa beg. Kita jalan, kita cari kedai yang terdekat. Jom, pegang tangan abang. Nampak tak hikmah yang pertama? Dapat pegang tangan sampai 20 tahun. Pegang tangan jalan. Jauh lagi ke bang kedai? Tak adalah jauh, dalam 20 km. Tak apalah kita. Lepas tu dia berbual. Rupanya kat rumah tak sempat berbual, waktu tu dapat berbual. Nampak tak hikmah kedua? Bang. Dulu masa kita mula kahwin, kita selalu ikut jalan ni kan? Untuk menentang kau. Memang hari-hari je lalu jalan ni. Orang perempuan mana perasan jalan dia ikut. Ni lah jalan ni. Oh ya kau. Bang, yang tempat yang accident tu ni kan? Ni lah tu baik. Macam ni. Inilah kau nampak tak? Helmet orang tu pun ada oleh. Nampak tak? Dapat yang bercerita. Nampak kan? Iya, hikmah banyak kadang kita. Nampak kan? Kita tengok kadang ada benda-benda lain Allah Ta'ala nak bagi kita. Contoh orang perempuan tiba-tiba kena buat kerja. Bos kan biasa suruh kerja. Azlina bukan nama sebenar. Ada Azlina ni? Mana? Ada situ. Azlina, tolong siapkan kerja ni. Siapkan hari ni juga. Esok nak hantar. Bos, tapi tuan, tapi saya ada hal. Boleh tak tuan suruh dia? Saya suruh awak kan? Buat je lah. Lah. Tengok dia punya umur. Bukan sini lah tapi lain. Apa-apa tak? Syaku kena. Atau mengancam tak kerja. Kalau dia kan tak. Apa benda lah aku kena tu. Tu lah lain. Perempuan marah. Sampai malam tu orang patut telefon. Bang, ambil lah. Bagi ambil lah. Tak ambil lah. Laki pun kono. Relax lah. Janganlah marah. Tak ada. Banyak kerja ni. Yalah. Aku tak telefon. Benda lah punya. Sudahnya pukul 10.30. Zam, siap pun. Marah lagi tu. Ya pun ni nyampah tu kat dekat jalan habis dia maki semua. Apa tepi okey. Suami ke rumah kan dah strategi dengan anak-anak. Kau nak makan belum dah? Kemas cepat-cepat. Rumah kau ini mood dia macam. Dah tapi masuk bilik sana saya masuk bilik. Ni yang biar abang kau ini yang bisa siapa pergi ambil. Jangan bagi mak kau makan. Lepas tu sampai apa dia dah susun dia tinggal tunggu bini dia balik kan. Assalamualaikum. Allah tak habis lagi ya Allah. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah. Turun kau ni lah. Mana apa? Cubalah sabar. Cuba makan. Boleh sabar. Tali. Tadi abang dah siap nak tadi makanan tadi. Apa abang beli kan dah. Sekian. Takut dia tak sempat masak. Elok tu. Cuba langsung masak. Tanpa orang awal. Jangan macam tu. Ya, punya garam. Sampai orang makan. 2 minggu lepas tu bos dalam mesyuarat pengurusan. Assalamualaikum, saya nak beritahu semua tahniah. Ketah kerja yang kita buat hari itu alhamdulillah KPKT angkat sebagai ketah kerja yang terbaik. Semua PBT kena ikut ketah kerja kita. Terutamanya saya cakap terima kasih kepada Azlina. Azlina terima kasih banyak. Saya dengar sampai 10.30 malam balik. Terima kasih banyak. Marah lagi tak masa tu? Masa tu marah lagi tak? Yalah, masing-masing kak 10.30 balik tu. Ada macam tu. Masa tu marah lagi tak? Tahu tak dia cakap apa masa tu? Tuan, ini kan tanggungjawab.
Itu yang nak tahan tu. Lepas tu kau kena suruh, kau punya marah. Lepas tu balik, bang ingat tak yang itu yang saya balik lambat sebab kata kerja. Oh, yang abang kena marah ni. Bang, alhamdulillah bang paper tu. Bos puji lah, dia cakap yang terbaik lah, semua orang jadi ikutan. Baguslah. Walaupun hakikat di hati abang ni masih luka akibat kemarahan kau itu. Orang perempuan macam tu, marah. Kecuali orang perempuan yang fikir lah. Boleh tak berhenti marah? Jangan marah lagi dah, boleh tak? Dekat sini memang lembut orang perempuan. Saya pun tak faham kenapa kat tempat kerja kau lembut, dekat rumah kau loudspeaker. Memang tak faham. Tadi Assalamualaikum. Kita minum dulu. Ya Allah, lembut Allah. Mari minum, cik tak sedang minum ke apa? Minum dulu. Ya Allah, kita pun caca-cacanya lama dah. Balik rumah dia dah buka tudung, dia pakai pakaian rasmi dia. Baju binatang, baju kelawar. Mulalah mencari habitat. Bab sampai ke dapur, bab sampai ke ruang tamu kan. Mulalah dia lalu ke pakai mandi. Astagfirullahaladzim. Satu lorong dengan suara tu. Satu permintaan saya. Orang perempuan marah anak jangan pindah ke suami, boleh tak? Marah anak jangan pindah ke suami, boleh tak? Boleh tak? Macam boleh lah. Tengoklah. Contoh. Pergi mandi. Kau berapa? Tampakkan budak ni. Geram aku pergi mandi. Suami sampai. Assalamualaikum. Salam. Apa? Mana balik? Apa mau marah? Biasalah bang, anak kita kan. Pergi mandi. Mana bang? Tak ada asing. Kenapa tak ada asing? Ini tak. Pergi mandi. Kau berapa? Tampakkan. Geram aku budak ni. Budak ni. Assalamualaikum. Mandi sekor lagi. Dah lah baru sampai. Jangan apa pukul gatal. Ya, kau ni kan susah warna kan. Cuma cakap elok. Jangan gagak-gagak. Boleh tak orang perempuan? Jangan gagak. Perempuan ni biar murni je. Sebenarnya lagi kau larang lagi dia buat tau. Jangan kahwin. Lagi dia kahwin. Ada cara dia. Abang rasa abang nak kahwin sekejap bang pergi dapur, pergi buat tasah, pergi pisau. Agak-agak bila tu bang? Abang rasa lah. Agak-agak bila? Aku gurau macam itu. Macam tu bang, kan? Iya, bodoh ni nak buat macam tu dia cakap. Ya, lembut-lembut cakap. Kadang kita faham, orang lelaki pandai, baju buka, situ tinggal. Tu nak mengubah. Seluar situ tinggal, dalam kayak tingkap lagi. Kalau perempuan marah, memang lagi dijawab. Abang ni besar siapa? Letaklah satu bat. Ketika aku letak mana? Apa sibuk apa? Cuba cakap lewat abang, boleh saya berbicara dalam sepatah dua kata? Lelaki kalau dengar bini cakap tu comel, wah faham dia faham. Begini bang, kita sudah melayari alam rumah tangga lebih kurang 15 tahun. Berbagai dugaan, orang dan duri kita terpenuhi, berbagai cabaran kita adaptasi. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Apa kaitan dengan? Apa kaitan ini kan? Abang nampak tak bakul tu? Rupa bakul tu pun ternampak lah. Allah, kenapa? Bakul ni sebelah khas untuk abang. Kenapa pula? Lain kali baju abang ni, situ dia ambil. Baru dia faham. Seluar tu kat situ dia. Tu kat tingkap tu. Macam mana Hawaii dan nampak sini. Sebab kena ingat, lelaki dan perempuan berbeza. Dalam hijrah gini pun kita faham, lelaki perempuan beza. Dia tak sama karakter. Ulama dulu menggambarkan perempuan sebagai tulang yang bengkok, lelaki tulang yang lurus. Sampai bila pun bengkok tu tak boleh nak lurus. Yang lelaki kena sesuaikan diri dia dengan bengkok, perempuan tak. Perempuan tak dapat ikut lelaki tu dah cakap. Sampai masa dia konflik. Itu sebabkan dia tak sama macam orang lelaki. Dia akan pergi satu kedai yang ada 9 barang dia nak beli. Itu tak senang copet balik. Satu kedai 9 barang. Itu lelaki. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Sebab apa? Sebih harga. RM5, RM3. Jom
Kau ingat tinggi serapa mahal mana? Pergi RM4 tak sama baik kau ni. Nak tahu apa tinggi mana? Sudah itu lupa mana lah yang murah. Ulang lah kali sebelum tu tak tahan. Tu sebab ke pasaran besar dia wujudkan kursi-kursi ajaib depan kedai. Kami beli kan ada kursi depan tu. Kebanyakannya lelaki yang duduk kan perempuan. Perempuan beli barang, lelaki duduk situ sambil merundung nasib pegang stroller baby. Bila lah nak sudah mak ya Allah. Bila lah nak sudah. Tetapi kelebihan pula kena faham orang perempuan kelebihan dia apa? Dengan orang lelaki. Lelaki banyak pakai otak kanan, perempuan banyak pakai otak kiri. Betul tak? Sebab otak kanan dasar. Itu sebab orang lelaki kalau start enjin kereta dia akan tunggu panas dulu baru jalan. Orang lelaki. Sebab dia dah fikir dah kalau jahanam kereta ni besok overhaul lagi mahal. Itu sebab tahan dia tunggu. Selagi tak padam biru tu dia tak jalan. Biarlah dia lambat pun. Okey, baru jalan. Orang perempuan lain belum start tak jalan. Bayangkan dia punya nak dorang. Itu sebab orang yang berfikiran yang otak kiri, dia tak boleh jaga GPS. Orang lelaki jangan bagi orang perempuan jaga GPS. Dia tak boleh tengok, dia takkan tengok yang dia tengok takat yang bergerak. Okey bang, depan. Ya Allah bang, simpang dah topeh. Kita macam ni. Orang lelaki, contoh daripada Petaling Jaya kena pergi mesyuarat kat Putrajaya. Dia dah terbayang dah 2-3 jalan dia boleh ikut. Jalan ni ambil, jalan ni. Ikut jalan ni. Jangan ambil jalan tu jam. Kenapa pula? Hari ni tak apa hal, ada function. Oh ya ke? Kau ikut jalan ni. Kalau jalan ni boleh? Tak. Jalan tu tengah repair. Habis, kau ikut jalan ni. Jalan tu boleh ke? Boleh. Dia ikut sini. Oh, okey lah. Orang lelaki boleh. Sebab dia berfikiran jauh. Orang perempuan kalau dia tahu satu jalan, janganlah kau ubah jalan. Kau ikut jalannya, dekat. Biarlah dia jauh. Tapi kelebihan orang perempuan, bila dia macam tu, bila pakai otak kiri, kelebihan yang perempuan, dia boleh multitasking. Dia boleh multitasking. Orang lelaki tak dapat dah. Sebab tak jauh tengok kat rumah. Bang, buang sampah, duduk dia balik. Sapu lah sikit bang, saya sapu, duduk dia balik. Komen lah sikit, kau banyak lah aku cakap. Orang lelaki dia tak boleh. Itu sebab orang lelaki, contoh saya tanya orang lelaki, kalau kita tengah menaik, kawan ajak berbual, boleh ke tidak baik semua sekali? Menaik dan berbual, boleh tak? Tak boleh, termasuk yang bercakap ni. Kita tengah naik. Weh, aku benar nak cakap. Kejap tak kerja lah. Penting ni, mak. Cepatlah cakap. Apa hal? Itu orang lelaki, dia tak boleh dua kerja. Orang perempuan lain. Saya tengok PA, saya tengok pejabat, dia boleh menaik. Tak. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh, tak. Halo, mana ada pandai lah kau? 3 dalam 1 dia boleh buat apa? Memang main. Macam mana? Orang lelaki tak dapat dah. Saya tengok mak saya kat dapur, dia boleh goreng ikan, dia tinggalkan ikan tu, dia pergi lap meja makan. Dia pergi kat sofa tu, dia tepuk bantal tu, dia terbalikkan. Dia pergi beli kat kuali, dia terbalikkan ikan tu, tak hangus pun. Berapa banyak benda dia buat? Orang lelaki dapat dia masak Maggi, situlah dia berdiri. Dah boleh masuk belum ni? Betul tak? Ya, takkan dia buat benda lain dah. Tak ganggu rasa. Jangan dia jauh. Masak Maggi je. Abang jangan lupa, balikkan mandikan anak, lepas tu goreng telur. Hitam anak tu goreng. Bercampur. Tak adalah, maksud itu dah kelebihan semestinya. Raikan kelebihan kan. Itu sebab mesra-mesrakan hubungan kita. Sebab saya kaitkan dengan keluarga supaya bila keluarga kita okey, insya-Allah. Apa dah hal, ada kisah sebab keluarga kita okey. Bila keluarga kita okey, insya-Allah kerja kita pun okey. Bermesralah, tak ada lagi dah panggil apa pun, bapaknya, maknya. Panggil mesra cerita Nabi. Nabi panggil isteri, "Ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan." Isterinya panggil, "Ya Rasulullah." Panggil pangkat suami dia. Panggil pangkat suami tu Rasulullah. Macam kita panggil lah, "Wahai suamiku." Cuba baik sekali. "Wahai suamiku." Macam mana? Langsung kau ni sihat atau tidak? Panggil lah pangkatnya, panggil pangkat kojo Jangan panggil pangkat kojo. Kawan tu kojo kilang, "Wahai operator pengeluaran." Hajar kau. "Wahai penguasa N17." Jangan macam tu, bukan macam tu. Panggil
mesra. Lepas tu lagi satu lagi, jangan bila komunikasi dengan suami isteri ni jangan pakai perantara. Kita sendiri panggil. Suami tengah basuh motor. Lo kau pergi cakap dengan abah kau si goreng dah siap. Baba, mak cakap si goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau kerja boleh. Mak, abah cakap kejap lagi kau cakap dengan abah kau sekarang now. Bah, ni mak cakap tau sekarang now. Kau cakap dengan mak kau tak bahasa kau. Mak ni abah cakap tau kalau cakap dia cakap tak bahasa kau. Kau cakap dengan abah kau jangan kau hajar ke lah. Apa salahnya abah tengah basuh motor, mak datang gosok tangan abah. Bah, iya. Bila kono air tu doket bini tu langsung keluar video klip ni ustaz. Langsung abah koi lagi jabo hasti mak jawab baris putih canak-canak cum-cum. Jiran di kanan tu cak dong dong cak. Dengan jiran-jiran pun terbabit teman. Ya, yang penting keluarga bahagia itu sebab dia sebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Okey keluarga kita, insya-Allah okeylah kerja kita. Jaga kedua-duanya, dua-duanya ada amanah yang kita pikul, dua-duanya ada tanggungjawab nak kita buat. Berubah kita daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik. Mudah-mudahan betul lah. Apa juga dugaan, apa juga cubaan, apa ada hal, ada kisah, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini malam sekarang boleh tengok Syamsul Amri Ismail Official dalam Facebook. Dekat situ kalau nak tanya soalan, boleh tanya soalan kat situ. Personal tanya je kat saya, insya-Allah saya akan jawab. Kalau ada kemusykilan apa-apa nak tanya. Lepas tu boleh tengok gambar-gambar kita yang hari ni. Sebab Syamsul Amri Ismail, siapa yang memang dah friend saya dapatlah. Kalau tak dapat tengok yang official tu fan page, semua boleh tengok gambar yang hari ni. Ada yang gelap macam ni, dia macam ni, dia. Jangan risaulah, kita akan tapis, kita pilih yang teruk aja. Okey. Mudah-mudahan yang baik itu datang dari Allah SWT. Mudah-mudahan berkucil kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.